Hi guys, so hari ni Fiza punya plan hari ni nak pergi keluar jalan-jalan dengan member Fiza dua orang tu, Hanis dengan Ainon kan. Sebenarnya plan asal kita orang nak pergi KL sebab Hanis tu dia teringin nak makan wood fire. Lepas tu last kita orang dah check tiket harga semua. Nak pergi tiba-tiba kita orang baru nak check dekat Ipoh, rupanya ada wood fire juga. So last kita orang tak jadi pergi KL. So hari ni kita orang plannya nak pergi wood fire lah kan. Tiba-tiba rupanya hari Isnin wood fire tutup. So tak boleh nak pergi. So end up kita orang just plan nak pergi tengok wayang je. Lepas tu makan-makan. Lepas tu kita orangnya nak pergi nak pergi karaoke. Tapi tempat tu pun tak sure lagi buka ke tak. So nanti kita tengok macam mana kan. Sekarang ni Fiza kena make up. Sebab kejap lagi diorang nak datang. Lagi berapa minit. Sekarang dah 10.20 weh. Kita orang janji nak keluar pukul 11. Fiza rushing sekarang ni, nak kena make up dulu. Jumpa korang lepas Fiza dah siap make up. Tada, dah siap. Okay, kita tinggal tunggu Ainon je. Tapi Ainon kata dia delay sikit, lambat sikit sebab ada hal. Kita tunggu je lah. Sekejap, tinggal nak kena kemaskan sikit tudung ni, nak pin kiri kanan. Lepas tu kita siap. Korang jangan kecam cakap macam muka tak make up buruk, dah make up lawa lah bla 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 bla. Sekati lah muka orang. Sibuk. At least orang confident kan. Cantik ke tak cantik ke, kita jadi diri sendiri kan. Tak adalah kita nak mengubah apa yang Allah dah bagi kat muka kita ni kan. Kalau kita rasa buruk, kita cantik kan. Itu je. Tak payah nak kecap-kecap. Tunjuk sikit. Gitu. Gitu. Sekejap tutup. Gitu. Okay, so kita tunggu je Ainon. So ni je outfit kita, makeup kita. Sekejap, gelap lah dah milik ni. Nampak tak? Malulah ada korang. Lah buat je lah. Nanti kita orang tengok juga. Sekarang ni nak bagi apa lah saya. Sekarang ni saya dekat Richeese Aeon dengan dia. Demo ni acah je introvert. Padahal sebenarnya tak pun. Nak malu-malu pula. Apalah. Padahal dekat reality dia jumpa juga orang. Siapa? Oh, besen tu. Besen tu kadang tak betul. Nampak lah kena. Nanti dapat makanan basuh lah. Nanti lah, makanan tak sampai lagi. Makanan tak sampai lagi dah nak basuh tangan. Awal betul. Yang tak suka dia ni. So kita tak boleh nak macam record lama-lama saya nanti kena copyright. Copyright. Tahu apa vlog raya aku itu kena copyright. Apa yang ada tu? Apa yang Kan aku letak lagu dalam tu, lagu raya. Lepas tu dia kena ban dekat Russia. Dekat Rusia. Siapa nak tengok orang Rusia. Orang Rusia tak boleh nak tengok video aku. Lagu tu ada kena dengan Rusia ke apa? Lagu raya je. Aku tak tahu kenapa kena ban. Tu kena kecam kat sini kau. Jadi orang Rusia komen ke orang-orang. Jangan. Ada subtitle tak ada kan? Tak ada. Jangan tak apa. Ya. Bila lagi? Which je aku? Taklah.
yang baru habis tengok wayang. Tapi memang tak expect yang Sri Raya itu kan. Sebab aku dia macam hero juga. Cuba korang teka kita orang tengok cerita apa tadi. Daripada outfit kita orang. Cik Titi buat outfit kan. Aku Sekarang malu kita orang dekat Farm Fresh. Betul ke Farm Fresh? Yelah. Ke ada Bukan, nama dia Jomcha, sebenarnya? Jomcha. Jomcha. Apa? Ni, jom 3-2. Ya, jom. Ya, aku jaga beg. Kita straw. Ini tak tahan aku ni. Oh, okey dah. Apa? Sekejap lah. Kecil, besar. Oh. Tahu beza. RM2 kan? Pada RM2 je. Yang ni kecil, ni besar. Beza dia RM2. Yang ni yang regular, ni yang large. Oh, memang kau, ha? Ni large lah. Ha. Tak, aku kata beza tu. Dia macam beza saiz ni. Kasih Anis. Tipu. Nanti. Enak ni. Yo ni sikit ada aktiviti. Tunggu Anis. Ni apa? Hang punya apa? Hang punya apa? Mango yogurt. Anis punya mango yogurt. Aku strawberry kurma. Enon white peach oolong milk tea. Panjang nama dia. Okay. Kita menunggu Anis nak menyucuk air. Dah buka dah? Boleh sikit. Apa orang tinggi? 1, 2, 3. Nak makan. Betul-betul kosong lah. Dia pun tak letak. Ya. Masam tak? Kan tak ada manis tu. Masam. Tak manis. Tak manis. Guna Greek yogurt. Lebih kurang macam tu kot.